CMI sepatutnya boleh melabur dan juga menggunakan dana perbadanan. CMI boleh memasuki urus niaga komersial. CMI boleh menubuh dan juga menggalakkan penubuhan syarikat. CMI boleh membuat pinjaman dengan tujuan untuk memenuhi fungsi dan juga obligasinya. Ini sepatutnya fungsi CMI. Tapi hari ini pasal apa CMI tidak ada akaun. Masih tidak ada akaun dan juga tidak diaudit. Tak ada audit dalaman. Menurut pindaan Ketua Menteri CMI, perbadanan hendaklah menyimpan akaun-akaun dan juga rekod-rekod lain yang sempurna mengenai perjalanannya dan hendaklah menyediakan penyata bagi akaun-akaunnya bagi tiap-tiap 1 tahun kewangan. Ketua Menteri hendaklah menyebarkan satu salinan tiap-tiap penyata dan pandangan dibentangkan dalam Dewan Undangan Negeri. Sepatutnya dibentangkan dalam Dewan Undangan Negeri. Tapi CMI sampai sekarang dan juga beberapa kali persidangan tak ada pun. Tak ada pun. Dan perkara ni juga ditegur oleh beberapa adun ataupun ditanya oleh beberapa adun. Yang banyak bertanya tu ialah adun kerajaan daripada adun pembangkang. Ada saya senarai 10 orang adun kerajaan, bakinya adalah adun kerajaan. Ya. Ini ada senarai kalau saya. Apa maknanya? CMI tak dapat, gagal membuka akaun dan juga membentangkan audit kepada Dewan Yang Mulia ini. Tak boleh berdikari. CMI tidak boleh berdikari lagi sampai kelar ni. Masih lagi orang kata apa? Dari sudut perbelanjaan dia masih lagi bergantung kepada kewangan kerajaan negeri di bawah SUK. Patutnya CMI ni boleh bergerak seumpama MBI di negeri Perak dan juga Selangor yang kita lihat begitu baik. Para hadirin ini, Tuan Datuk Seri Speaker yang saya kasih sekalian, malangnya sehingga kini Ketua Menteri gagal membentangkan laporan penyataan dan pandangan audit negara terhadap akaun berkenaan. Dalam laporan audit negara pun ada disentuh secara sedikit, ada kaitannya juga dengan CMI ini. Kerana di bawah CMI ada 18 syarikat yang ditubuhkan. Maka kalau kewangan tak diaudit, kalau maknanya projek-projek sebanyak 71 projek di bawah CMI ini tidak diaudit, macam mana kita nak tahu dan bagaimana perjalanan CMI ini dan juga apa aktiviti dia, kemudian untung rugi dia, kita tak tahu. Boleh berlaku bermacam-macam perkara di sebalik. Yang lebih membimbangkan, struktur pengurusan CMI sendiri dilihat terlalu kabur kepada pengetahuan awam. CMI bukan sekadar mengurus 1-2 projek kecil tetapi melibatkan tanah kerajaan negeri, pajakan strategik, joint venture bersama dengan pemaju serta pelbagai projek pembangunan melalui syarikat khas ataupun SPV. Sehingga hari ini rakyat mesti tidak mendapat gambaran yang jelas tentang keseluruhan syarikat berkaitan di bawah pengurusan CMI. Struktur pegangan saham serta hubungan pemilikan yang sebenar. Kerajaan hanya menyebut jumlah keseluruhan JLC tetapi tidak mendedahkan secara terbuka struktur penuh entiti yang terlibat. Ini menyebabkan rakyat tertanya-tanya siapa sebenarnya yang menguruskan aset negeri, siapa yang mendapat manfaat daripada projek-projek ini, dan bagaimana semakan boleh dibuat jika struktur syarikat sendiri tidak telus. Lebih ironik, kerajaan negeri saling berbangga dengan prinsip CAT, kompetensi, accountability, transparency. Dia takut, maknanya prinsip ini jadi macam merayang kabat. Bunyi derah tapi apa pun tak ada. Tetapi dalam kes CMI ini, di mana kompetensinya jika akaun pun tidak jelas, di mana accountability-nya jika audit tidak dilaksanakan, dan di mana ketelusannya jika maklumat kewangan tidak dibentangkan kepada Dewan. Keadaan ini bukan sahaja mencerminkan kelemahan, malah menimbulkan keraguan serius
sama ada prinsip KAT itu benar-benar diamalkan atau sekadar slogan. Lebih membimbangkan perkara ini telah dibangkitkan oleh ramai ahli Dewan Undangan Negeri sebelum ini yang saya sebutkan tadi, menunjukkan bahawa ini bukan isu terpencil tetapi kebimbangan bersama. Justru saya menggesa kerajaan negeri supaya tampil memberi penjelasan yang menyeluruh serta memastikan semua akaun berkaitan CMI disediakan, diaudit dan dibentangkan secara terbuka kepada Dewan Rakyat, kepada Dewan Undangan Negeri. Kalau benar kita berpegang kepada KAT, maka inilah masanya untuk membuktikannya. Tetapi bukan hanyalah slogan, dan kita memerlukan tindakan. Sungai Dua. Tuan Yang di-Pertua. Tak celahan sikit. Ya. Berkenaan CMI Sungai Dua, saya sejak awal berada dalam Dewan ini, sejak mula diberi tanggungjawab telah membahaskan berkenaan kepentingan aliran kewangan yang ada dalam CMI ini. Malah pada sidang yang lepas dan beberapa sidang, saya telah membahaskan supaya PAC segera memanggil CMI. Sungai Dua selaku pengurusi PAC, saya difahamkan juga telah terima permohonan saya secara bertulis untuk memanggil CMI dalam PAC. Cuma kali ini saya nak mengulangi pendirian saya bersama dengan ahli Dewan. Sepatutnya jika dipanggil pada satu masa yang akan datang, saya berharap Sungai Dua dan ahli-ahli PAC akan membuat pendengaran bersama CMI itu dijadikan sebagai pendengaran terbuka. Setuju, Sungai Dua. Terima kasih. Terima kasih. Sungai Dua, sambung sikit. Ada lagi? Tadi Sungai Dua menyebut dalam banyak-banyak yang menegur CMI ini adun kerajaan sendiri. Saya nak tanyalah, saya heran kenapa bila adun kerajaan sendiri bertanya tidak ada respon ataupun tidak balas daripada CMI ataupun negeri lah. Itu akan kita minta dijawab. Sungai Dua, mohon Sungai Dua. Ada lagi? Okey. Apa yang Sungai Dua sampaikan CMI itu audit, tidak diauditkan. Haruskah sebagai PMC, Sungai Dua dalam PMC, haruskah kita panggil PAC, haruskah kita panggil dalam masa terdekat? Next kita adun bersidang, kita nak penyata tu hadir kepada adun-adun di dalam Dewan ni. Setuju tak setuju Sungai Dua? Terima kasih kepada Teluk Tawak yang prihatin kepada isu ini. PAC akan panggil lah selepas daripada Dewan ini, insya-Allah. Tuan betul, saya nak beralih pula. CMI sudah habis lah. Kepada cukai tanah, hak rata-rata orang pekat cakap. Rata-rata lah rakyat cakap. Rata-rata lah pemimpin kita bercakap. Terusnya saya ingin menyentuh isu tentang kenaikan cukai tanah yang berlaku